tahun ini ada tambahan lagi 2 daripada pemeriksaan kesihatan biasa. Kita ada beberapa lagi tambahan, antaranya kita ada juga untuk stem cell. Stem cell is a new program yang kita nak turun ke grassroots, sebab ramai tak tahu dia apa itu stem cell, ya. Dan yang besar sekali pada kita adalah amanah untuk menyokong inisiatif Malaysia bebas asap rokok. Because ini adalah satu yang saya mengharapkan semua akan membuat program ini di peringkat grassroots. Kita akan berusaha sedaya upaya untuk menjadikan this is a national program. Malaysia bebas asap rokok, ya. Bukan untuk kesihatan, environment pun memang tak cantik lah. And then we have because Yayasan Angin Amar antara penganjur utama, jadi kita ada satu terapi which is good untuk circulation of blood, because this is really kesihatan, di mana terapi itu ada membantu untuk pembuluh-pembuluh darah itu daripada pencucian daripada pembuluh-pembuluh darah itu. Jadi mudah-mudahan dengan program sebegini, pack everybody, we can go to the grassroots, ya, especially yang untuk bebas asap rokok itu ada test dia. Macam tadi kita test, memang dia memang bebas betul lah, memang good, perfect. Jadi kalau yang ada yang perokok itu adalah dia punya bacaan dia sedikit, dia punya oksigen carbon monoxide dekat dalam tu ada kurang baik lah, ya. Jadi antara inilah antara program-program yang insya-Allah Wanita Malaysia dengan kerjasama mungkin peringkat-peringkat negeri dan juga bahagian kita akan turun berjumpa dengan akak umbi, mengenalkan bahawa kesihatan is very important untuk menjadi seorang ibu, seorang isteri, seorang pemimpin, so that kita akan ada insya-Allah kesihatan yang baik pada masyarakat kita. Malaysia akan jadi maju dengan keadaan begini insya-Allah. Okey, penerima bantuan ini adalah because kita adalah Sekretariat Kebajikan, maka kita bekerjasama dengan Jabatan Kebajikan Wilayah. Mereka telah menamakan 10 orang untuk menerima bantuan, sebagai orang kata this is orang kata part of the activity for them lah. Mereka daripada wilayah persekutuan di kalangan yang terdiri daripada yang ada stroke, yang ada yang buta, yang ada yang OKU, all those things lah. InsyaAllah. Terima kasih. Tadi kita bagi sedikit cash dan juga ada barang-barang yang daripada penggunaan mereka. Kami daripada gulungan OKU, daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat Wilayah, mengucapkan ribuan terima kasih di atas ribuan terima kasih kepada pihak UMNO kerana begitu prihatin kepada gulungan kami, dan juga mengucapkan ribuan terima kasih di atas sumbangan yang telah diberikan, dan kami berharap sumbangan ini tidak akan berhenti di sini saja dan dapat diteruskan sampai bila-bila. Ini dah habis dah. Ha? Dah habis dah.